Pelakon Zarazia akhirnya membuka cerita tentang sisi gelap dunia hiburan yang pernah dilaluinya ketika mula mencari tempat dalam industri seni. Menurut Zara, waktu awal-awal dulu, dia sering hadir ke sesi uji bakat seorang diri sebab kalau bawa ibunya sekali, ada pihak yang terus menolaknya dengan alasan tertentu. Namun lama-kelamaan, dia mula sedar ada niat yang sebenarnya tidak baik di sebalik perkara tersebut. Katanya, pernah satu ketika dia dipanggil kononnya untuk berbincang tentang projek, tetapi lokasi pertemuan yang dipilih langsung tak masuk akal apabila dia diajak ke pusat karaoke dan bukannya tempat profesional untuk meeting. Lebih mengejutkan, individu tersebut didakwa meminta dia membuka baju ketika berada dalam bilik karaoke itu. Nasib baik Zara cepat bertindak dan mencari alasan untuk keluar sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Selepas kejadian itu, dia terus menyekat nombor individu terbabit kerana terlalu takut dengan apa yang berlaku. Bukan itu saja, Zara juga mendakwa pernah diajak oleh kenalan artis ke sebuah hotel dengan alasan sekadar makan-makan bersama. Tetapi apabila sampai di sana, dia terkejut apabila mengetahui terdapat beberapa lelaki kenamaan yang sedang menunggu di bilik hotel. Menurut Zara, situasi tersebut benar-benar membuatkan dirinya ketakutan kerana dia merasakan seperti sedang diperangkap. Dalam masa sama, Zarazia turut mengakui pernah diganggu oleh beberapa individu dalam industri hiburan, termasuk ada yang cuba mengambil kesempatan secara fizikal terhadap dirinya. Katanya lagi, dulu ketika dirinya belum dikenali ramai, ada pihak yang memandang rendah dan cuba mengambil kesempatan. Tetapi selepas berada di tahap sekarang, layanan yang diterima mula berubah dan mereka menjadi lebih berhati-hati. Walaupun pernah melalui pengalaman yang menakutkan, Zara bersyukur kerana dia masih mampu mempertahankan maruah diri dan memilih untuk tidak terjebak dengan perkara yang bertentangan dengan prinsip hidupnya. Kadang-kadang, di sebalik senyuman dan glamour dunia hiburan, ada kisah gelap yang ramai tak pernah tahu. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.